Okay, setiap kali kan kalau Shi nak buat live, mesti ada orang cakap macam ni lah, Shi you pakai baju dalam brand apa sebab saya punya pun macam you punya lah. Yelah, okay, faham. Sebab aku pernah alami jenis yang besar-besar macam ni, kita punya yang besar-besar ni, nak cari baju dalam sangat-sangat susah. Sangat susah. Sampailah aku jumpa one brand ni, aku dah pakai almost 5 years. Okay, yang Shi punya adalah La Senza. Tapi macam korang yang jenis besar, tak tahu nak cari brand apa, tolonglah hunting Wacoal, La Senza, Triumph, Sorella, satu lagi ni brand apa aku pun lupa lah nama dia apa, Sicily. Okay, 5 brand ni memang ada cup untuk korang yang besar-besar, and of course mahal. Dengar betul-betul apa aku nak explain ni. Korang tahu tak, you punya baju dalam akan efek macam mana kau berjalan? Ramai yang tak tahu. Okay, kau punya baju dalam, apa yang kau pakai baju dalam tu akan efek kau punya baju kat luar yang kau pakai baju. Setengah orang dia pakai baju dalam yang murah-murah, minta maaf cakap dia boleh nampak yang macam kau punya kembar tu jatuh ke bawah. Dah boleh sama saiz dengan kau punya perut. Especially pada korang yang plus size. Ada yang up sangat kat bahagian depan, sampai lemak belakang semua tu keluar. Okay, and kena bergantung dengan gedel. Padahal pakai baju dalam tu every day, dekat rumah, keluar, pergi kedai runcit apa semua. Okay, and nak bagi tahu, pemilihan baju dalam dia main peranan efek sangat cara kau berjalan. Okay, ada orang dia tak selesa baju dalam dia akan menunduk je. Apa efek dia dekat kau punya position kau punya badan. Bila kau berjalan kau akan jadi macam ni, membongkok. Sebab apa? You punya effect of bra. So that's why kenapa kau akan perasan lah, baju dalam je pun apa sah mahal. Semua benda efek kakak. Cara kau berjalan, cara kau berdiri. Okay, bila kau pakai baju dalam, kembar kat sini, you pakai salah baju dalam, jatuh, nampak londe, nampak tak cantik. That's why kalau you boleh fix your makeup, you boleh fix your hair, takkan you tak boleh fix your asset. Dulu aku beli baju dalam yang murah tau, yang dekat Tesco semua. Cakap terus terang dia 3-4 bulan dah hancur dah masuk dalam washing machine kan. And then apa yang aku perasan, bila pakai baju dalam tu kan jadi macam londih tau. Kita pula besar kan, sikit-sikit kena tarik, sikit-sikit kena tarik. Okay, and then belakang dah ada macam bulk. Okay, so lepas dah beli baju dalam yang mahal, tahan 2-3 tahun. Okay, sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Tak ada masalah lemak belakang. Kau punya kembar pun nampak macam stabil. Jalan pun okey.